Kalau bisnes anda tak jadi, sebenarnya anda hebat. Betul, anda hebat. Sebab anda lagi hebat daripada orang yang tak bermula langsung. Kenapa? Sebab anda dah berusaha. Ramai orang takut nak mula. Sebab apa? Sebab dia takut gagal. Sebab dia takut nanti ada orang gelakkan dia. Sebab takut bisnes tak jadi. Tapi apa yang jarang orang kita sebenarnya sedar, gagal mencuba ni dia jauh lagi mulia daripada orang yang tak pernah mencuba langsung. Macam dalam ayat posting ni, cuba korang tengok. Sekiranya bisnes anda tak menjadi, tahniah, anda telah berusaha. Dan memang betul pun. Sebab ramai je orang dah bertahun-tahun kata nak buat bisnes, tak start juga. Nak ubah hidup, katanya nak tambah income, tapi sampai ke hari ni satu langkah pun tak buat. Sementara itu anda dah cuba, anda dah keluarkan tenaga dah, anda dah berani ambil risiko, anda dah cuba belajar sesuatu daripada orang lain, sedangkan diorang tu langsung berangan je. Jadi sebenarnya dalam bisnes ni, gagal ni dia bukan pengakhiran, tapi gagal ni adalah satu proses. Sekiranya kita jatuh ni, kita ambil pengalaman tu, sebab benda ni akan buatkan kita lebih pandai, lebih tajam dan lebih matang. Dan percayalah guys, semua orang yang kita tengok berjaya hari ni, mereka pun dah pernah jatuh, mereka pun pernah silap, mereka pun pernah rugi. Bezanya, mereka tetap teruskan, mereka refine, mereka adjust, dan mereka mula lagi sampai jadi. Teruskan je. Sebab orang yang berani bermula, akhirnya dia akan sampai juga. Manjada wajada.